Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Kasih Najwa binti Abdullah. Saya ialah anak didik sekolah menengah Kampung Nangka, Sibu, Sarawak. Kod sekolah saya ialah YEE 3102. Saya berasa amat teruja untuk berkongsi mengenai sebuah buku yang telah saya baca, iaitu buku berjudul Dapat Emas di Tempat Gelap. Buku ini ditulis oleh Mahathir dan diterbitkan oleh MRZ Ultimate Resource pada tahun 2024. Buku yang menarik ini mempunyai 61 halaman dan terdapat 4 bab. Penulis menceritakan tentang seorang pelajar bernama Firdaus dan rakan-rakannya. Mereka ditugaskan untuk menangkap burung bagi diletakkan di taman sains sekolah. Firdaus dan rakan-rakannya pergi ke belukar untuk mencari burung puyuh. Namun, mereka tersilap tangkap. Yang ditangkap adalah seekor iguana. Untuk pengetahuan kita semua, iguana ialah haiwan yang diwartakan sebagai haiwan yang dilindungi Jabatan Perkhidmatan. Bagaimanapun, setibanya di sekolah, guru menasihati supaya mereka mengembalikan iguana tersebut kembali ke habitatnya. Dengan penuh rasa tanggungjawab, Firdaus dan rakan-rakannya mengembalikan iguana tersebut kembali ke belukar. Penulis menceritakan tentang rasa tanggungjawab, kesedaran terhadap alam sekitar dan keberanian memperbaiki kesilapan. Buku ini sangat menarik untuk dibaca, namun kekurangan grafik yang terlalu sedikit dan tidak berwarna. Seharusnya diletakkan lebih lagi gambar-gambar yang berwarna. Ini bertujuan supaya pembaca berasa seolah-olah mereka turut sama berada di dalam cerita. Iguana dilepas ke rimba kembali. Alam terpelihara aman sentosa. Kesilapan lalu menjadi pedoman diri agar melangkah lebih bijaksana selepas ini. Sekian, terima kasih.